Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih lah sebab luangkan masa dengan saya untuk saya temu bual. Jadi temu bual ni untuk saya punya pentaksiran penterusan tugasan saya. Jadi awak boleh share awak punya pengalaman masa awak umur 10 hingga 12 tahun. Jadi dia punya khususnya dari segi perkembangan fizikal, kognitif dan sosial emosi. Jadi segala maklumat ni hanya untuk tugasan khusus dan identiti awak akan dirahsiakan. Oh, faham. Baik, boleh je, tak ada masalah. Jadi boleh saya teruskan dengan soalan pertama? Boleh. Jadi boleh Saiful ceritakan macam mana perubahan fizikal yang Saiful perasan masa umur 10 hingga 12 tahun? Oh, waktu sekolah rendah So, waktu tu saya rasa badan tu saya cepat besar lah. Lepas tu saya rasa semacam bila badan dah besar, tenaga pun jadi banyak. So saya kira lagi aktif lah main bola sepak dekat sekolah tu. Lepas tu macam stamina pun dah meningkat. Macam-macam lah, saya rasa banyak berkembang dalam diri saya ni. Lepas tu kadang-kadang saya ni cepat letih juga kadang. Lepas tu saya sebenarnya, tapi saya suka rasa kuat. Saya suka sebab saya rasa kuat dan yakin diri. Itulah. Itu je. Okey. Kita pergi kepada soalan kedua boleh? Boleh. Boleh Boleh. Okey. Aktiviti sukan tu bagi kesan apa-apa tak pada keyakinan atau prestasi belajar? Untuk kesan pada keyakinan tu sangat lah. Sebab waktu saya aktif sukan tu, saya rasa macam diri saya ni jadi berdisiplin, terurus. Lepas tu saya belajar urus masa lah. Sebab nak main bola apa semua kita balance kan. Belajar dengan akademik dengan sukan. Lepas tu saya urus masa lah, antara belajar dan juga latihan. Lepas tu saya punya result balance lah antara sukan dan juga berdisiplin ni. Sukan dengan akademik. Okey, Lepas faham. tu prestasi sekolah pun meningkat. Kira selain pada sukan dengan selain pada sukan, ada aktiviti lain tak yang Saiful join? Ada. Contohnya macam badan unit beruniform. Saya banyak join pengakap. Okey, faham. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Baik. Iaitu macam mana dengan cara Saiful belajar masa tu, ada perubahan cara fikir atau minat terhadap pelajaran? Kiranya Saiful ni macam minat tak belajar? Kiranya waktu tu saya dah start faham dah yang konsep yang lebih susah. Contohnya macam sains, matematik. Sebab yang tu macam dia ada fakta, ada yang mengingat. Lepas tu dulu menghafal je. Lepas tu bila cikgu bagi eksperimen ke ujian, tu buatkan saya lagi faham lah. Sebab amali kan, dia kira macam nak mendalami apa yang kita belajar tu, nak hadap sendiri. Lepas tu macam saya suka cari sebab kenapa satu berlaku tu. Sebab saya suka explore satu benda tu. Saya suka tahu lagi mendalam. Okey, faham. Kiranya selagi Saiful tak buat, selagi tu macam Saiful tertanya-tanya lah. Ya. Kalau boleh fikir secara logik, boleh je. Kalau tak faham tu nak kena lalui sendiri. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Jadi aktiviti macam hands on, macam eksperimen tu bantu pemahaman Saiful tak? Sangat membantu. Sebab saya boleh nampak sendiri depan mata. Bila depan mata ni kita akan senang belajar. Sebab macam mana saya nak kata, kita senang belajar sebab dia boleh jadi kita punya pengalaman dan juga sebagai kita punya simpanan untuk simpan nota tu. Lepas tu bila saya faham, saya rasa seronok lah waktu belajar tu. Lepas tu saya tak juga tak suka seorang-seorang. So saya suka berbincang dengan kawan-kawan. Ramai-ramai. Kiranya eksperimen tu kan sebab kita buat ramai-ramai, jadi boleh spend time dengan kawan-kawan lah macam tu. Okey, ini soalan yang seterusnya. Kalau dari segi hubungan sosial kan, dan emosi, macam mana Saiful masa tu? Masa tu saya lebih kurang saya rapat dengan kawan-kawan. Tapi saya cepat down bila saya
kalah dengan bila berdebat dengan member ke, duduk sembang dengan member. Sedikit lah. Tak pun bila cikgu tegur tu sejam segan, gitulah. Lepas tu bila lama-lama ni saya dah belajar sikit, belajar kawal emosi. Lepas tu saya belajar untuk hormat orang lain juga. Sebab waktu tu lah kita nak belajar untuk kawal emosi, hormat orang lain. Lepas tu saya juga cikgu sekolah ni dia banyak bagi nasihat kat saya untuk jangan cepat marah. Sebab saya ni baran dia sikit je lah. Okay. Lepas tu saya kena kerja dalam kumpulan sebab nak terapkan kerjasama tu. Okay, faham. Jadi yang kan tadi Saiful kata yang cikgu tu ada bagi nasihat kan. Jadi nasihat tu dia tolong Saiful tak dalam kawal emosi dengan keyakinan diri Saiful? Tolong, banyak sangat dia tolong. Saya rasa kan kalau tak ada lah cikgu yang faham waktu tu, faham situasi saya rasa susah lah nak kawal perasaan. Sebab ya tak ada orang nak guide saya. Lepas tu bila saya tak dapat kawal perasaan tu, saya akan terbawa arus dengan perasaan yang tak baik semua tu. So saya susah nak fokus. Jadi sebenarnya memang sangat bantu lah kalau ada guru yang boleh guide saya macam ni. Okay, faham. Jadi sebelum kita habis, boleh saya tahu yang Saiful ni dulu sekolah dekat mana? Dulu saya sekolah dekat luar bandar je. Dekat Bagasarai, kawasan pedalaman, dekat SMK Panglima Bukit Gantang. Okay, faham. Jadi kita dah habis dah soalan kita dan sesi temu bual ni akan tamat. Jadi terima kasih Saiful atas perkongsian yang jujur tadi. Jadi saya sangat hargai dengan Saiful punya pertolongan ni dan sudi luang masa dengan saya untuk saya selesaikan saya punya tugasan. Jadi saya faham macam mana perkembangan seseorang boleh pengaruh cara dia belajar dan bergaul. Jadi itu saja daripada saya. Saiful ada kata-kata untuk hari ini? Ada. Untuk sesi ni sama-sama lah. Sebab cikgu, saya nak cakap terima kasih juga pada cikgu sebab sudi pilih saya untuk jadi klien cikgu. Rasa dihargai juga ada orang nak interview dengan saya. Lepas tu saya rasa seronok lah sebab boleh throwback balik zaman-zaman dulu. Alright, bye bye. Okay, bye.